yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sama juga dengan ayat puasa. Last sekali, la'allakum tattaqun. Buahnya, hasilnya ialah takwa. Bahasa mudahnya takwa yang selalu kita dengar, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Selalu khatib pesan hari Jumaat. Saya berpesan kepada diri saya dan seluruh sidang Jumaat, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi takwa ni apa? Bahasa mudahnya, buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Bahasa paling general sekali. Betul? Baik. Dan bila sebut tentang takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, yang pertama, ni Allah nak bagi syurga ni. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Ada satu kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW. Hebat tuan-tuan. Satu orang tetamu datang bertandang dan bermalam di rumah dia. Apa yang berlaku? Bila orang Arab ni dia suka meraihkan tetamu. Kata Ibnu Abbas, sebut dalam kitab Lu'lu'ul Mu'min. Orang Arab jahiliah ni, mereka ni sangat suka meraihkan tetamu. Sangat suka. Walaupun ketika itu belum kedatangan Islam pun, mereka sangat gemar melayani tetamu. Kerana tetamu bagi mereka ni adalah suatu perkara yang mendatangkan keberkatan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba Allah ni Nabi sebut tentang bagaimana hebatnya akhlak seseorang yang melayani tetamu, dan tetamu datang membawa rahmat. Maka bila dia tanya kepada isteri dia, kita ada apa yang boleh dihidangkan kepada tetamu kita? Lalu isteri dia kata, hanya ada makanan yang cukup untuk kita makan pada hari ini. Dia kata, wahai suamiku. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, Masya Allah, dipendekkan cerita. Suami dia kata, masaklah engkau, kita akan makan dengan tetamu kita. Dan bila masak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dihidangkan makanan tersebut dan nak dimakan dengan tetamu itu, dah siap bersedia untuk makan. Lalu tuan rumah ni, dia tengok makanan tu ada sikit saja. Lalu dia pun, pelita tu dia buat-buat terpadam. Dia padamkan api yang ada dalam rumah tersebut. Pelita tu. Maka apa yang berlaku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun persilakan makan, baca doa, persilakan tetamu tu makan. Maka dia pun buat-buat makan juga. Dia pun buat-buat makan. Dia kata, minta maaf lah, lampu tu padam pula, minyak habis, dia kata. Macam. Jadi dia pun buat-buat kunyah dan buatlah bunyi suara sikit seolah-olah sedang makan. Dan dia hanya biarkan tetamu itu makan sehingga selesai roti tersebut. Dalam keadaan dia tidak makan walau sedikit pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad falyukrim dhaifahu. Nabi sebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Naklah dia memuliakan tetamunya. Dia beramal dengan sunnah Nabi SAW. Maka akhirnya tetamu dia makan dalam keadaan dia menyangka tuan rumah pun telah makan beserta dengan dia. Tuan-tuan, ini kita alladzina yunfiquna fis sarra, kita boleh buat. Kita infakkan, nafkahkan harta kita saat kita senang, insya-Allah kita boleh buat. Tapi iwad dharra ni payah. Waktu kita tak ada, kita pun tak ada, nak minta pula. Kan? Setengah orang ada begitu. Kita pun dapat zakat, nak minta kat kita pula kan. Pergi minta kat sana lah. Jangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, apabila datang orang yang dalam kesusahan meminta daripadanya, dan beliau akan mengetahui betapa orang tersebut mesti dia datang dari rumah Nabi SAW. Disebut dalam riwayat. Dia tahu mesti yang hantar tu adalah Nabi SAW, dan dia rasa sangat gembira menerima
orang yang datang untuk meminta bantuan daripada dia. Sebab apa?